Assalamualaikum. Selamat tengah hari saya awak. Standby untuk raya je dah ke belaka. Hari ni Mak Ti nak share resepi nak buat sate ni. Kalau buat sendiri sate puas hati. Makan boleh makan besar-besar sikit. Kalau beli kat kedai tu halu-halu je dibuat. Mari tengok dulu resepi sate Mak Ti ni. Mula-mula kita hirih lah tu tadi. Mak Ti buah halia, kunyit, serah, bawang merah sikit, ni jintan manis dengan ketumbar, nisang kerat halu-halu kita bubuh dalam blender tu. Nisang kita bubuh baru dia rasa lemak-lemak manis gitu. Blender lah semua sekali ni bahan-bahan ni. Lepas tu kita nak gaul lah dengan isi ayam tu. Sebelum tu ni lidi sate Mak Ti tengok dalam sosial media ni juga direndang gitu dalam air, nak suruh ditahang. Ya kena tahulah. Lepas tu ni isi ayam Mak Ti ambil bahagian dada je. Kalau saya awak nak beli hak isi hak siap dah tu pun tak apa. Tapi Mak Ti suka pakai ayam hak seko-seko ni dirasa lagi fresh lah. Potong ambil isi dia tu, potong lah ikut saiz kita nak tu. Kalau boleh potong panjang-panjang, senang sikit kita nak cocok-cocok kayak gini. Okay. Kalau nak letak isi saja ke nak letak lemak campur dengan lemak pun boleh. Kalau kita nak buat gini. Lepas tu kita sudah dah siang tu kita basuh bersih-bersih. Lepas tu kita curah rempah kita blend tadi tu. Bahan-bahan yang kita blend tadi. Ni Mak Ti tambah garam, gula. Dia kena secukup rasa lah. Gula dia kena manis sikit sate ni. Dia ada rasa manis-manis gitu. Ikutlah, kalau saya order suka manis, kurangkan gula. Boleh ikut selera kita. Gaul biar rata. Lepas tu perap dulu. Lepas tu kita cocok. Mak Ti suka kalau selang-selang sikit bubuh isi. Lepas tu bubuh kulit dia sikit. Bila kita bakar tu dia akan minyak-minyak gitu. Lepas cocok tu kepal gitu. Cocoklah sampai habis. Buatlah biasa-biasa warna pempulah ke warna ke beres. Lepas cocok dah belaka tu bubuh dalam tupperware. Air repah dia ni jangan buang. Letak gitu. Biar dia perak gitu. Bila jangan goreng, jangan bakar lalu sate ni. Kena tunggu dulu. Barulah sedap biar dia serat rempah-rempah dia tu. Kalau nak buat ayam bakar berempah gining juga, cara dia sama je guna bahan-bahan dia. Tapi lah ni mudah dah. Ada je rempah sate kalau dekat pasar payang tu dijual hak siap dah. Saya awak boleh beli situ kalau nak mudah. Lah ni orang nak mudah belaka dah. Masa bakar tu boleh letak minyak sikit dalam rempah dia tadi. Lepas tu kita petak-petak dengan benda serah tu. Sedap ni. Hari ni Mak Ti tunjuk buat sate dulu. Esok kita buat kuah dia pula. Selamat mencuba.